Hai semua, okay, Alhamdulillah hari ni saya ada buat pengeluaran emas daripada akaun emas JAP Public Gold. Ini adalah hasil daripada saya buat EPP. EPP ni apa? Iaitu Easy Payment Purchase, yang mana kita lock harga. Contohnya seperti di tangan saya ni 20 gram. Okay, saya kunci harga dan saya bayar selama 10 bulan kepada Public Gold. Bayar bulan-bulan sampai habis 10 bulan, saya akan dapat emas di tangan seperti yang saya dapat hari ni lah. Okay, ini saya dah load daripada tahun lepas pada bulan 10 2025 dan hari ni 2026 Alhamdulillah saya dah berjaya dah habiskan EPP dan dapat dah 20 gram seperti di tangan saya ni. Jom kita unboxing sama-sama. Program seperti dengan saya ni. Okay. Yang ni akan dapat percuma beg ni tuan-tuan. Akan dapat percuma. Okay. Sekejap saya buka dulu. Yang saya keluarkan ni adalah edisi bunga emas. Okay. Bunga emas Public Gold. Dan juga belakang dia seperti ni. Tak apalah, saya tunjuk je macam ni. Okay. Ni item 20 gram. Bunga emas Public Gold. Okay, harganya hari ni sekitar 11,000 lebih. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, harga 20 gram ni pernah cecah harga tertinggi iaitu 14,000 lebih. Untuk 20 gram gold bar bunga emas ni. Okay, cantik kan? Jadi tuan-tuan yang berminat juga nak dapatkan item gold bar 20 gram seperti tangan saya ni. Okay, boleh klik button sign up di bawah ataupun rujuk pin video saya untuk mulakan simpanan emas, menabur dalam akaun emas Public Gold ataupun nak dapatkan terus emas, okay, seperti tangan saya ni pun boleh. Okay, saya akan bantu ke atas sebaiknya. Sebelum saya terlupa tuan-tuan, okay, EPP Easy Payment Purchase Public Gold stop dulu. Okay, disebabkan harga emas yang tak stabil. Okay, jadi Public Gold stop untuk bayaran bulanan, bayaran bulan-bulan selama 6 ataupun 10 bulan sampai nanti harga stabil. Okay, insyaAllah Public Gold akan buka semuanya untuk bayaran secara Easy Payment Purchase. Okay, semoga bermanfaat.